minit sampai. 3 minit. Sampai dekat jambatan dah. Okey, apa perasaan? Apa perasaan? Iya. Perasaan kak? Perasaan macam nanti geli-geli. Apa benda? Perasaan saya macam Macam perasaan. Tunggu nanti budak-budak tu telinga sebab banyak syarutan lah. Hari ni macam ular. Kita cakap tak sabar nak tunggu opah dengan opah cik sampai. Ucapan selamat hari Raya. Dengar dah setting lagu lah. Sini markas Bagasing kena nyorok sini. Tak nanti kantoi. Sini warga Manjung. Kita. Nanti kita jumpa opah. Buat cerita. Jumpa opah tu tutup. Ya, macam tu. Tutup kamera. Kita jumpa opah. Yeay. Okey, lagu negaraku. Inilah manja. Ambil Inilah manja. ada apa nama? Saya ibu nak bilang. Duduk dengan manja. Sini. Nak marah dah. Lama ni pun. Cantik je. Pernah aku tak gaya-gaya pakai tu manja. Pakai baju ni. Lighting. Aduh, bekerja. Pasang ni. Aku punya. Pasal lilin. Mak Syafiq pukul berapa nak perginya ni. Ibu dah lapar dah ni. Tutup aja kat sana dekat. Jangan je tentu. Mirol, mana ibu punya tu? Mengandung abang dah siap. Ini berkecil kan ibu juga? Iya. Punya aku marah aku cakap aduh. Bagi lighting gelap. Dekat sikit, depan sikit. Lagi. Senyum. Suruh lampu tu. Satu. Sorry. Ibu tengok sini, Bu. Susah lah, takut lah. 1, 2, 3. Lawanya. Cantiknya. Tengok, nampak lah. Nampak 3 je. Sini. 1, 2, 3. Ibu tengok sini, Bu. 1, 2, 3. Semua tangan Habib. Macam lagu negara aku lah. Ya. Dia pun tak pakai. Tanggal lah. Mana? Ambil satu soalan. Ambil soalan satu. Ya Rabbal Alamin. Tunjuk kat sini. Uyo. Cuba tengok warna apa. Warna apa? Rasa je. Tak perasan. Lampu. Tak perasan. Apa tu? Apa ni? Apa tu? Apa? Cuba bau. Kalau letak untuk benda. Cuba bau. Apa ni? Apa tu? Dia tak tahu. Azim. Apa dah dakap? Duit lah. Subhanallah. Dia nak simpan sampai 3 tahun. Okey. Duit. Bukan bunga, duit. Bau duit. Masya Allah. Senyum. Okey, ucapan. Ucapan apa? Ucapan dapat duit dah. Yalah, cakaplah. Share ke? Kamu tahu tak? Dia masuk beras tu buat apa, Mama? Syafiq.
Allah. Punya. Kan pun tak tahu juga. Karam tahu langsung. Aja putu wah betul ya. Ada putu. Habis dah potong kek dah. Okay dah. Diri kat situ sampai tu. Potong kek pula. Potong kek. Tahu. Gila dah berbenda orang pakai mask tadi. Dah benda. Kena ni. Dia lagi meletup bila tu. Tak apa, dia kasih dia. Turun bila. Meletup kan? Tu meletup sekali. Tiup. Happy birthday to Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Berdua. Allah selamatkan Cik Monet dan Cik Dibo. Allah selamatkan kamu. Tiup. Okey. Oi. Wah lagi. Dah cakap ni buat Dah apa? biar. Oh dah lembek. Untuk Aziz nak baca birthday. Aduh, dia memang Syafiq dia memang. Ambil kipas. Happy apa? Tak ada makna. Nak potong kek. Allah. Dia. Itu apa tu? Hitam apa? Tak ada. Asap je. Asap je. Tidak aku nak duit tadi. Aku pun tak tahu ingat tu apa. Takkan doa. Oh jap lampu. Aduh. Potong kek. Kek. Ambil pisau. 2, 3. Ini apa benda tekan tekanan. Buat macam ni. Ibu ni hilang. Dah luruh. Dah ada dah. Dah ada. Buat slow mo eh. Oh. Oi. Oi. Ada semua. Yeah. Mana kena kopi. Atau nak suap macam mana? Oh duit lepas dulu. Ambil pinggan. Pinggan. Cepat. Budak Duan, budak Yunus, budak Dayak, budak Syafiq. Aku. Suap. Layan tangan. Pakai duit suapnya. Suap. Sudu. Oh. Pakai tangan atas ke situ. Lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaki. Mana kaki? Ini pula masalahnya. Mari. Kita jom serbu. Ni ambil seorang satu. Kita ambil ni. Aku punya marah ni tak payahlah pergi Syafiq. Ni jaga. Nanti orang curi. Lepas tu apa jadi? Apa dia kata udah tempah abang dengan Nenu katanya apa tu nasi goreng macik. Apa nama kad hilang dah apa dan ambil orang macik. Simpan dalam bilik dulu. Dia kan betul yang aku tengok. Lagi sambung cerita. Jom. Ada aku tengok budak. Nanti kena pulang balik. Sewa ke ni? Ambil selai je yang atas ni je. Siapa buat ni cantik? Ni dia orangnya. El Hasna ni. Saya tunjuk. Cantik lah dia buat. Sayang aku nak. Tak nak kira aku nak simpan. Tak gambar dulu, letakkan Facebook dulu. Aja pelan kau ajahan. Ada hantu semua ni. Ini semua ada hantu.
buat apa dengan rumah? Hakim minum dengan rumah. Kejap habis. Nanti kalau menagi ke sudah bising. Tu. Okey dah. Nak ucapan. Ucapan. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat jadi dekat ibu dengan itulah khabar ibu. Dah ucapan daripada ayat. Bapa sombong. Ucapan. Ha? Selamat Hari Raya. Sama dia orang dah cakap selamat raya. Itu je. Selamat hari jadi kepada ibu dan cik. Tak cepat ni. Okey, selamat hari jadi kepada ibu dengan cik yang ke-53. Betul. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Cakap apa? Happy birthday juga Ubah. Cakaplah. Jangan malu. Ucapan. Kau dah dapat duit hilang ni. Dah dapat duit tu buang. Ini buat kem buruk je. Ucapan nampak sini. Ucapan happy birthday untuk Cu dengan cik. Lighting. Oh ya ke? Okey. Semoga tahun depan tak payah sedih-sedih lagi. Oh, tadi kan tipu. Ucapan. Tadi dah ucapan. Mana? Tadi ibu punya. Esok nak prank apa pula? Tahun depan nak esok prank. Tadi nampak duit tetangga lah ni. Macam mana cara macam mana? Okey. Oh, macam ini. Ya Allah, tadi silap lah aku pakai. Mana dia orang yang lain ni? Makanan. Apa kena tipu cukup-cukup. Tipu di Shopee, aku punya marah kenapa lambat benda Shopee. Pukul berapa cancel kalau dekat tu restoran tu. Aku dah tak nak pergi dah. Malas. Aja menipu. Berjaya dia menipu. Kalau Lin balik malam tu pun dia bertipu. Ya Allah. Ibu ada macam agak makan. Ucapan. Dah jadi lah ucapan. Biskit. Nampak juga muka orang sini. Nak lah ucapan. Oh, ni ha. Cepat ucapan. Ucapan dengan ni ha. Tak apa nanti selamat. Gelap nanti Mirul. Tak apa nanti edit. Selamat hari jadi buat ibu dan cik. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa cantik sekali. Doakan Mirul dapat exam yang terbaik. Surprise pun buat exam juga lah. Sayang ini kan kau pakai dadu je jawab ni semua. Bersih. Oh, pasal tengok ni. Apa raturannya? Raturannya apa? Arisha. Hey. Dia pun tak takat gambar. Nah, dukung dia. Tu apa tu? Itu apa tu? Ada? Makan. Oi, sedap kamu ibu dah tak sabar. Okey dah. Manja. Panjang beli. Dah dah. Ya. Tak lepas Selangor. Apa dia tak tahu ni? Selangor tak boleh. Batas sebagai Selangor tak boleh. Oh ya, setiap Mawar nak mari. boleh kot. Belum keluar daripada kereta. Aku dah, Yunus dah tempoh kedai. Tapi si budak ini pula dah tak sekarang, tak gerak-gerak lagi. Tak payah pergi lah, tak payah pergi. Yang cik pula bukan dengar pun. Cik pun dalam samba je. Betul, banyak sangat tu. Tu bukan jenis motor ke? Hai, nak geram. Dia sikit pun dah rasa dah. Macam takutnya. Tambah sikit lah, ini sikit lagi. Tak payah banyak, separuh je pun dah. Sebab nanti tak terminumnya. Sikit je. Banyak tu. Apa rasanya? Ceras dulu. Ada. Berapa hari kita salah kaki dulu. Ayah. Mana? Tak, ini nak. Sekejap. Sekejap. Nak ni ha. Nak baca air sekejap. Tidak ada. Ya. Cakap ini specialnya.
birthday dia suka hari bulan. Dia 2 hari lepas birthday ni. Oh, ni 10 ha. Dia 10. Dia akan ambil ni. Lain lah. Ibu ni ada pakcik letak ubat sikit. Cuba rasa. Buat apa? Buat apa? Ada lagi. Ha? Ada. Ha? Tepat masuk. Oh, apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Ha? Ha? Apa ni? Ni yang kampung tu. Ketum. Ibu. Apa ni? Air garam. Oh, gasa garam. Ha? Oh, tak surprise tu. Macam biasa je. Air garam ke? Balik lah. Cuba isi rasa. Ada. Ayam kampung. Cik kamu rasa cik. Cik kamu rasa dulu. Air ubat ni. Mana? Tak tidur. Malam tak tidur. Tak tahu macam rasa. Oh, kenyang ke? Apa benda? Bau garam tu, bau garam. Ha, ni baru betul reaction dia. Ini tadi lain ni. Tak. Apa ni? Rasa lah air ubat pakcik buat. Tak payah minum lah. Lempang kau nak. Apa benda ni? Sumpah lah takkan semua tak tahu. Jangan kata ketum. Apa benda ni? Kau rasa apa? Masin lah. Lah, habis tu tak terkejut. Orang Tak. tahu tadi tak cuka patutnya baru macam muka kerut semua kan. Silap lah. Tak surprise lah. Tak best lah. Force dark displacement. Macam mana buat Berapa minit lagi ni? Berapa minit lagi? Habis pukul 8, pukul 9.45. Oh, lambat lagi. Tapi mau nak siap dah. Yelah. Yelah, maksudnya dia punya... Itu Oh, sekejap lagi ada ni ni Kak Adia. Tak apa, tunggu kau siap. Okay, bye-bye. Okey, Fatihah dulu. Ubat depan. Sekarang ni Fatihah belajar. Sekarang ni kita akan adakan sesi menyambut Boleh balik kot, boleh balik kot. Baiklah tembang lu. kita akan adakan sesi cabutan bertuah ya untuk untuk yang sampai berbiar ini lah ya. So kita akan ada satu balang kat situ. Balang tu akan cabut nama, ibu dengan cik akan cabut nama. Dan nasiblah siapa yang akan dapat hadiah siapa? Okey, dia dengar tak? Dengar ke? Awak ni cabutan. Cuba aja. Boleh bilang lagi, Cik? Cabutan bertuah. Cabutan bertuah yang Oh, kamu pertama. nak makan nasi, makan babi kat luar. Saya makan babi kat luar. Kamu ni mirut. Okey. Mula siapa? Kita mulakan dengan tuan rumah dulu. Ibu apa orang panggil? Dah biar Kak ambil. Kakak dia dah cabut. Tak je. Hadiah daripada benda apa hadiah? Bukan pula nama mak dia dah. Bapak beli hadiah. Nama kamu ada dah ya? Kamu apa? Okey, bagi hadiah. Kita tengok. Yang akan diberi ibu sendiri. Dia dua kan? Tahu. Dua. Tak ada nasib dapat. Kalau Cik dapat Adin, Buang Adin dapat kali Ada ni. daripada Adin. Oh, macam tu. Oh, macam tu. Apa dapat dayat nasi dapat kiss. Kenapa aku tak dapat Adin tadi? Kau dapat kuah apa dah ni? Tu dah dapat daripada Adin. Oh, jangan dapat hadiah. Kan Sorry. baginya. Umi, bagilah kepada anda, kepada Cik Tony. Oh, macam itu cara. Hadiahnya rumah. Satu nama ada bed. Ada dua nama ke? Tak. Ada dua nama. Nanti bagikan. Nama je. Satu nama. Cabut kedua. Wah, dapat tudung. Oh, tak ada mengaji. Oh ni. Tak ucapan tu. Okey. Lagi. Mana nama anak cik ni? Mana nama yang anak curi? Allah. Dek, kau ambil kat dia. Ada. Mana tu?
nama anak Monik tak ada. Ini semua tas ni. Terlupa kot letak. Okay, next. Cu pula. Hebat betul-betul kali ni. Ini dapat siapa? Dia guna pink lah. Dayat. Tak nak aku tanya. Yunus dan Wani. Wow. Oh. Hadiah Dayat tadi. Siapa dapat? Dayat. Ibu. Belum lagi. Panggillah ibu. Abang dah sebut nama abang. Siapa yang sebut? Belum. Mana ada nama Dayat lagi? Ibu punya. Oh. Dia besar masuk sini. Ada ni hamster. Next. Bukan Dayat. Siapa? Tasha. Tasha. Ancik dari tadi dapat anak sendiri. Yeay. Oh yo. Next. Aduh. Hai, Dayat lah pula ni. Dayat. Mira. Lupa. Apakah hai ni tak pernah bertukar? Apa dia orang tadi lupa lah. Oh, lupa. Ni lah. Ni. Dah lah. Duit RM1. Next. Jangan Dayat. Dayat ada paling mahal Dayat. Mira. Oh ya. Bagi Rizal. Oh, ada purple. Pensel warna. Macam mana dia warna dia? Okay, cuba. Lagi berapa je ni? Lagi berapa je ni? Dayat. Wow. Happy dua. Oh, Irfan dengan Yasin. Duan tak ada Yasin. Irfan dengan Yasin esok. Esok. Mira. Simpan. Esok claim. Simpan dalam beg. Hilang tu tak dapat hadiah. Ibu. Esok. Claim. Esok claim. Dua, siapa pula ni? Dua. Tiga. Ibu. Tisu. Dayat ni. Dayat mana? Dia gelak dulu. Ibu. Dayat ada kiss je. KWSP. Apa ini tu cek pun ni dah RM10,000. Ambil dia mana-mana. Hakim yang tiga. Claim. Fair. Bola esok kita Claim. Okey. Ada berapa lagi nama? Tinggal lagi dua Nasib ini ada hadiah besar ni. Ni kereta. Syafi. Lama. Kenapa Syafi tak change? Ambil dah. Lagi satu. Belon. Oh bukan. Ya cinta ha. Okey. Last lah ibu. Last. Tak tahulah siapa. Apa lagi belum? Cida. Cida lah. Syida. Oh terkejutnya. Allah. Lebih kenduri tu. Ada lagi ke mana? Ada lagi. Dah habis dah. Boleh buka lah. Buka satu-satu. Nanti dulu. Ada lagi. Ada lagi tak gagak? Rumah. Lagi. Apa tak baik? Ratu-ratu punya. Tak apa dia pasti Ada lah. Aja je, memang kita semuanya bagi satu orang aja. Nanti satu. Surprise. Bersilang. Ha.
Taran. Ya. Cuma kira cukup sama. Cukup tak 14? Oh, 13 je lah. Kira apa? Dekat. Ibu punya lebih satu. Ni tak punya. Itu Tu ni macam mana? Dah. Jauh sikit. Ni dah ibu. Apa cukup ke 18? Cukup. Wah, tak cukup 18. Cukup 12. Cukup Buka ada. Jangan buka ada. Nak buka ke? Nak tengok ke? Nak tengok satu. Buka sama-sama ke? Benda yang sama. Yang sama-sama. Sikit. Sikit bukan sama lah. Bukan yang sama. Kita buat surprise. Barang kedai aku. Ibu tu situ. Buka yang ni. Ibu tu sini. Nampak. Unboxing bersama. Hi guys dulu. Hi guys. Jangan lupa subscribe. Ada apa? Ada kucing. Esok ulang tahun lagi. Mancing ayah. Dalam ada ni. Dalam ada harga. Ada tiket. Tiket Langkawi. Kita pergi Bangkok lah. Pakai terus. Apa yang ada boleh pakai? Apa yang buka ni? Okay, yang sama. Yang sama. Ni lah. Yang besar sama. Okey. Yang sama. Allah, tumbang. Ini pula. Benda apa? Syarat hadiah tak kurang 100. Itu. Tak apa, harga sama tu. Ini beg. Itu harga sama. Eloklah topi dah ada. Itu beg baju tu. Butik sabu, butik biji sawit. Belakang. Apa lagi? Lagi apa? Ini. Yang ni. Ayolah sama lah. Boleh. Ya. Betul. Siapa bagi ya? Tika. Q tu. Ini Tika. Apa tu? Boleh pakai terus. Dia dah apa? Tengok kain apa? Kira. Okey, buka lain pula. 2000 selai. Swarovski. Dia membantu dia dengan hijab hirah apa. Ini pula. Ini. Sama. Ini dapurnya ni. Happy Samanya. Happy. Pakai terus. Pakai yang merah. Di pantai tidur lah. Ni baju tidur ke? Baju kelawar. Pakai terus. Baju bandar. Gucci. Gucci. Ada plus. Boleh baju ni. Mana sama? Boleh lagi yang sama? Kotak. Itu sama lambat. Ada senang. Ini susah nak buka. Mana yang senang buka? Ni. Ni. Itu sedap juga. Ni sama. Ni. Okey. Ini dari siapa lah? Dari siapa? Tak tahu. Tak tahu, dia buka je. Buka. Buka. Wow. Ah. Ada buka lagi. Cincin ke? 2 kupang. Uyuh. Zoom sikit. Berapa gerak tu? Hampir tu janganlah kata kan. Cakap cincin. Mai beli ni kan. Kat yang tadi tu. Tadi kat. Ni anak menantu bapa. Kat dalam ni. Duduk, nanti baca. Ni ke? Ini. 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 Ada 20,000. Janganlah duit Ini je tu. kotak ni pula. Yang senang buka. Yang ni. Nah ini. Dah punya? Agak-agak apa? Ya Allah. Baju bangun tidur. Solat subuh. Ini? Sama ke?
beza dia pakcik Oh, sekarang ni. Itu yang dia berbunga tu siapa? Yang sama. yang sama. Koyak. Buka. Kena buka slow-slow, nanti nak guna balik tahun depan. Ni cik. Ada ribbon. Lemon ni dah plan lama lepas. Dah daripada tahun lepas lagi. Kutu cik, siap main kutu. Siap main kutu. Dengar tak? Jangan. Hidup. Dah hadiah dia bunga atas tu. Koyak je. Wah, minyak wangi. Pakai terus. Ni petrol. Kan Selasa semalam. Oh, ibu ada celak lagi tu dia semua nampak. Allah Akbar. Nah, masukkan tu. Ada. Ni pula, ni besar ni pula. Ini siapa punya? Ni apa? Ni apa? Siapa punya? Dia petik ke sama je. Kenapa ni agak-agak tu? Oh, dah tahu dah. Kasut besar. Kasut pergi bendang. Oh, kasut. Muat ke? Aku belum lagi. Oh, kasut. Belum lagi katanya. Jangan terkejut dulu, tunggu aku sekali. Sama. Saiz pun sama. Oh, lain. Lain. Try. Try lah siapa yang muat. Saya dulu muat ke tak? Mat. Tengok depan. Kamu 40 ya? Sama. 39 ah. 38. Lagi tu. Ah, ini lagi satu. Mana? Kau ada satu lagi. Dari Sida. Satu. Dari Sida. Ha. Menarik je dia punya. Paling misteri dah punya. Super ni. Nanti dulu, diet last lah. Kau dah yang paling mula dah tu katanya. Sama lah. Ada buka. Apa ni? Botol air. Ni aku punya cengat ni. Shower gel. Yan. Yes. Itu shower gel kan? Plastik sampah. Benda tertutup je. Oh, banyak wangi kan ni? Semua badan. Abang sama. Sama. Dah banyak lagi. Tak, ini dia yang buat tak sama. Apa ini apa? Lah sama. Ini apa? Pergi. Oh, Koci. Ni siapa ni? Apa lagi? Surprise. Ada Sida. lah. Itu Sida punya hadiah. Ni cuk. Itu yang cik lagi apa? Jangan habis dah cuk punya. Saya punya. Bukan. Oh, siap. Ini kawan ni. Bagi. Oh, sini. mana dia? Kedai Eko. Tak itu tu. Diet last. Jelas. Kering. 3 SPM. Ke tepi. Uish. Beda lah. Katanya Dayat punya bagi kat cik lah kot. Kan baru. Tutup lain sebenarnya. Dek nanti bagi dah hadiah lain. Bagi kat cik. Sebenarnya ada cik sebenarnya. Oh, sama kan? Sama. Nanti dulu tengok yang dulu. Daripada Dayat. Itu daripada Dayat. Buka lah, buka. Mak Yunus satu hadiah, Dayat satu hadiah. Weh. Apa terus? Kau kata kat Syah. Buka cik, buka apa dalam? Ada apa? Ada berapa? Apa tu? Tak ada. Ada apa? RM1. Ada apa? Tak ada apa. Betul-betul tak ada ke? Dayat buat surprise. Ada nasib baik.
Boir. Bio. Boir. Mana klaimnya klip? Yang kelip. Buat kip. Oh ni klaimnya klip. Bagi ke ada. Kelip. Oh, yo. Duit tadi boleh letak situ. Kena dengan baju. Cik, duit tu cik beli handbag. Oh, betul lah. Harga sama. Harga sama. Okay, dah tamat sudah sesi kita hari ni. Makan-makan. Tak payah nak bawa ikan ruan je cik. Masih boleh elak Ni mana dia? Alhamdulillah. Terima kasih lah semuanya. Campur-campur. Capai. Jangan. Tak dengar. Jangan. Action. Hi guys dulu. Hi guys. Subscribe. Cakap lah. Tak tahu kamera mana. Apa dia? Ucapan. Nanti kejap. Malu. Jangan tengok. Kejap pula lepuh. Oh, hilang. Anak cik semua sekali lah yang Allah terkejut baru cik hari ni. Dah tu je. Kalau cik terkejut beruk, ibu terkejut apa? Ibu terkejut monyet lah. Kau semua mainkan ibu. Mainkan cik. Itu je lah. Oh, tak ada siapa lah. Wow. Ucapan ibu memang ibu rasa esok nak nyambut hari jadi lagi. Apa kita dia? Oh, esok 531 lah. Besok main rangku tu baru. Lah. Esok ayah pula. tu baru ayah dengan Pakcik. tu ayah kamu dengan Pak Cu sama bulan. Enam. Sama dengan Syafiq. Enam kan? Alah tak ayah apa dia? Ayah apa dia? Dah 8 lah. Ayah apa dia? Dia tak dapat nak join sini. Rokok ya? Ayah apa dia? Ayah Aduh. apa dia? Kemas. Kemas. Balut balik. Balut balik. Pangku lagi kita boleh. Memang. Tadi itulah ambil duit bunga tadi. Tujuannya. Oi, buat duit ibu. Oh, ini tujuannya. Besok. Buat bunga ibu tu naik. Ambil besar untuk buang sampah. Susun hadiah kat depan. Lah. Susun sampah-sampah ni tepi kan. Susun. Buang sampah ni, buang. Tak ingin. Pakai topi. Nah, buang sampah. Tiba susun hadiah kita. Bunga ni simpan lah. Kita buang hadiah. Ini bunga buang. Hadiah daripada diet ni kan tu buang. Hadiah yang tak dapat. Hadiah. Hadiah tu kan. Ambil hadiah tu. Ada hadiah juga. Nak warna? Tu hulur tangan lu. Yeay.